Saya mangsa. Sekarang Rafizi Ramli, at least Rafizi buruk-buruk dia pun dah ada rumah. Aku nak masuk lah tu. Ada orang tu dah 4 bulan berkelandangan. Mengempat. Tolong tak bertuan. Hantu raya. Pengkhianat nomor wahid. Makhluk perosak. Pukul lagi. Bagus. Tolak-tolak aku pas lama. Tak boleh begitu. Mereka khianat, kita kena ambil tindakan. Ini bukan perkara luar biasa, tidak ada perlembagaan. Yang nak singgung kita buat apa? Parti kamu pun ada masalah yang sama. Tetapi yang penting dalam kepimpinan sesebuah organisasi, apabila pemimpin boleh mengurus krisis dengan baik, berhemah, berperlembagaan dan bertanggungjawab, dan tanya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berani, yang tegas, yang mahu mempertahankan parti ini daripada pengkhianat yang tidak belakang yang nak menghancurkan parti kita.